Selepas aku balik daripada rumah Rizal petang tu, aku nak cerita kat bini aku pasal cerita yang Indra cerita ni, kisah pocong ni. Tapi aku fikir nanti bini aku takut pula kan. Dan benda ni pun kejadian dia berlaku dekat tempat kami. Aku pun simpan hasrat tu. Dan aku fikir waktu tidur nantilah baru nak cerita. Tidur nanti baru seronok kot bercerita kot benda ni kan. Dan pada masa yang sama, aku pun nak kata berani tak juga. Aku pun takut juga kan. Maka aku pun simpanlah kisah hantu ni. So masa berlalu, waktu malam tu kami makan malam. Waktu kami makan malam tu, macam biasa lah, aku makan mesti aku makan fokus ni, suap makan. Tiba bini aku buka cerita. Nak tahu tak? Tadi pergi membawang kat rumah makcik depan kita ni. Tahu makcik tu cakap apa? Cakap apa? Aku kata. Makcik tu cakap, hari Rabu hari tu, depan rumah kita ni ada pocong. Waktu bini aku cakap ni, bulu roma aku terus naik sampai kat kepala. Aku jadi tak suap makan. Jadi terkedu. Macam tak percaya. Benda ni sedang hangat dibincangkan. Sebabnya yang aku tahu benda ni dalam kalangan kami je tahu cerita ni. Macam mana bini aku boleh tahu? Dan macam mana pula boleh kata sampai kat depan rumah aku? Itu yang aku pelik tu. Depan rumah aku tu dia cakap. Sedangkan aku pun tak tahu. Aku jadi tak tahu nak respon apa. Aku hanya cuma tengok dia dan aku tunggu cerita daripada mulut dia. Kata bini aku, petang tadi dia pergi membawang kat rumah makcik ni. Waktu tengah sibuk membawang, tiba-tiba makcik tu buka cerita. Kata makcik tu, anak lelaki dia ni suka bawa balik rumah benda yang pelik-pelik. Contohnya macam kemian, sintok dan adalah barang-barang yang lain. Kadang-kadang ada macam dalam bunjut. Makcik tu tanya dekat bini aku kan, apa benda yang dia mau buat ni, guna benda-benda macam ni. Bini aku mana lah tahu. Dia cakap entah, macam berubat orang, tak pun puja benda je, dia kata. Mak tu makcik tu cakap, takkan anak dia nak puja benda pula kan, takkan minta nombor ekor pula kan. Bini aku pun cakap lah, entahlah, selalunya kalau benda-benda apa ini ada kena-mengena dengan berubat orang apa semua, kata bini aku. Kemudian bini aku tanyalah balik, makcik takkan tak tanya kot anak makcik buat apa bawa balik benda-benda macam ni. Ada, makcik tu cakap ada tanya. Tapi jawapan dia berubat orang. Makna betul lah tu ada berubat orang kan. Tapi makcik tu cakap, sejak bila pula anak dia ni pandai berubat orang? Itu yang jadi tanda tanya tu. Tak pernah hayat anak dia ni berubat orang. Tak pernah tahu pun. Lagi satu makcik tu cakap, anak dia ni suka balik waktu malam, tengah-tengah malam. Keluar waktu petang, lepas tu tengah-tengah pagi baru nak balik. Tengah-tengah pagi baru nak balik rumah. Lepas tu bila balik pula, bawa benda-benda macam ni. Bahaya bawa balik benda macam ni. Takut ada benda ikut. Memang betul lah. Kalau bawa balik benda yang kemian apa semua ni kan.